Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi keterangan hampir 7 jam kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Hari ini hari keempat beliau memberi keterangan berhubung kes rasuah dan pengubahan wang haram. Kenderaan membawa bekas Perdana Menteri ke-9 ini meninggalkan Ibu Pejabat SPRM kira-kira jam 4.30 petang tadi. Beliau akan menyambung semula keterangan jam 10 pagi esok. Beliau disiasat mengikut Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. 3 Mac lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, Datuk Seri Ismail Sabri adalah suspek bagi siasatan kes rasuah serta pengubahan wang haram susulan penemuan wang tunai kira-kira 170 juta ringgit dan 16 kg jongkong emas bernilai 7 juta ringgit hasil serbuan terhadap 3 premis.